Assalamualaikum, selamat petang. Okey, saya nak update dekat sini ya. Untuk mereka yang minta sis review ataupun bagi cadangan, bagi opinion, bagi pendapat. Okey, dengan pekerja-pekerja mereka lah makin bahagian telekomunikasi ni, okey, ataupun bahagian ialah penghantaran barang, rider-rider ataupun yang related dengan customer lah. Okey, yang related dengan customer service, skill mereka. Okey, kalau benda tu elok, benda tu bagus, benda tu sememangnya performance mereka bagus, service mereka bagus, okey, communication skill mereka bagus, saya akan letak bagus. Okey, kalau tak bagus, sorry to say, saya akan bagi review yang tak bagus. So review you guys ni lebih kurang macam review kat tempat kerja lah. Kat tempat kerja, kalau review dia kata you punya kerja banyak ni, lepas tu you punya kenaikan gaji banyak ni. So review dia lebih kurang macam tu. Customer dia ada hak, pelanggan ada hak untuk buat aduan, pelanggan ada hak untuk nak bertanya, bersuara, pelanggan ada hak untuk nak buat aduan lah. Okay, so kalau mereka tak berpuas hati, not satisfied dengan you guys punya service, of course diorang boleh buat aduan. Dan sememangnya dekat sinilah kena ambil peranan. Jika kita rasa kita ni layak untuk bekerja bahagian khidmat pelanggan, ataupun kita ni ada communication skill yang bagus, okey, berhadapan dengan pelanggan, you boleh jawab, okey, Q&A apa yang ada, yang customer tanya, yang customer persoalkan. Dia ada buat argument dengan you. Kalau you boleh jawab, bagi dia puas hati you layak untuk duduk sebagai customer service telekomunikasi yang baik. Tapi kalau you tak boleh jawab dan you pun teragak-agak, ataupun you cakap oh tak tahulah, saya begini begitu, you tak bagi advice, opinion supaya customer tu rasa puas, okey, di sinilah peranan you sebagai customer service itu gagal. You kena faham lah, kalau rasa tak boleh, tak layak, jangan bekerja bahagian khidmat pelanggan. Kena ambil berat tentang apa yang customer persoalkan. Sebab tu you diberikan tugas dan tempat untuk you control, you handle customer, solve problem. That means you kena pandai solve problem. Okay, bahagian khidmat pelanggan ni kita kena ada solve problem yang you pandai lah. Skill tu mesti kena tip-top. Jadi saya nasihatkan, kalau tak ada communication skill tu, communication skill tu, jangan duduk tempat yang tak sepatutnya. Okey, cuba lagi. Dan saya memang excited sangat-sangat untuk letak review kepada semua, kepada semua, tak kira lelaki perempuan. You kalau TikTok, I bagi review yang TikTok. Alright, saya jalankan peranan yang sebetulnya pada you. So kalau saya yang jaga you all semua memang selamat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.